Perfume Arab sudah sampai guys. Jom teman aku unboxing bersama-sama. Perfume yang aku beli kali ni adalah daripada Zimaya Perfume. Dan aku difahamkan perfume ni adalah fresh daripada UAE. Dan Zimaya Perfume ni boleh dikatakan anak syarikat kepada Afnan. Lebih kurang macam tu lah guys. Packaging diorang ni memang sangat-sangat selamat. Sebab apa? Dalam kotak ni ada kotak lagi guys. Alright guys, kali ni ada dua jenis perfume. Ini adalah perfume yang pertama dan yang ini adalah perfume yang kedua. Wow. Just wow guys. Kat tangan aku sekarang ni ada Zimaya Charisma Pour Homme and then Zimaya Cult. Wow, dia punya packaging sangat cantik guys. Korang tengok. Kalau kita tengok dekat mata kasar nampak macam buku. Macam kamus pun ada. And then this one aku sangat amazed buat packaging and then dia punya presentation memang sangat-sangat. Dua-dua perfume ni merupakan dupe kepada Jean Paul Gaultier. Seperti biasa guys, aku perlu full wearing terlebih dahulu dan aku akan berikan full review as soon as possible. Stay tuned guys and love you guys. Peace.